Alhamdulillah lah, company tak ada cadang untuk ganti orang totally dengan AI. Nak pilih lecturer tak boleh Lecturer. sebab dia boleh dengan lecturer kita boleh consult lagi kalau ada technical issue. AI tu cuma ada database apa yang dah ada kat internet. Apa-apa yang baru pun mesti kena dari manusia juga. Dia nak explore more, go ahead. Betul. Kita tak ada larang, mana boleh, you kena ikut apa yang I ajar. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang dan salam Mahijrah. Ni kan tahun baru. Alhamdulillah. Rasa hari ni sangat baik. Cuaca pun bagus. Dihujani dengan renyai-renyai hujan lah kan. Pena-pena datang kan. Ada hikmah dia lah. Okay, alright. Okay, kita kembali kepada next Tivet pada episod yang keempat bersama pena-pena hebat kita sebelah kanan saya ni. Didatangi khas daripada pelusuk Cyberjaya. Cyberraya kan. Okey, tamanya kita orang ni memang orang Cyberraya lah kan. Walaupun dengki tu Padan sikit lah. Okey, sebelah kanan saya adalah Along, nama gelaran Along lah. Kalau saya bagi tahu nama penuh sekejap lagi, famous pula kan. Dia merupakan ini sedikit lah, nanti kita bagi intro kepada detail pada panel masing-masing. Merupakan lecturer ataupun pensyarah di MMU. Okey, sebelah Along adalah Noh, merupakan 3D character daripada WoW Production ataupun WoW Animasi yang selama ni kita lihat di kaca TV ataupun di panggung-panggung kan. Yang membuatkan kadang-kadang aku sendiri tengok wayang tu dengan anak-anak kan, aku sendiri kadang sedih. Betul. Dia main kolaborasi dengan bukan saja untuk animasi tapi dia menyentuh jiwa lah. Dia tak sama dengan animasi yang lain, tapi untuk tontonan orang dewasa pun aku rasa memang menyentuh jiwa lah, macam Doraemon lah. Kan? Dia konsep dia sama dengan Doraemon rasa aku, sebab Ali tu sendiri dia macam selengah-selengah sikit kan. Kan? Okay, tapi itulah yang aku sendiri minat tentang Ejaan Ali. Okay, so introduce sikit panel sebelah saya ni, iaitu Along. Sedikit tak banyak, jangan banyak-banyak sangat. Nanti kenal nanti susah pula kan. Error kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Nozal Fuad Anwar. Sekarang ni ataupun orang panggil saya Along. Tu nama, orang kata nama artis lah. Nama AI lah. Sebelum jadi lecturer memang berkecimpung dalam TV series. So dalam industri jugalah. So dalam 17 tahun macam tu. And then kata kata cuci tangan lah. Kita bagi peluang kepada anak-anak muda. Anak-anak muda. Muda sangat. So barulah kita masuk ke education. So sekarang ni memang mengajar dekat MMU. As a specialist lah. Specialist lah. Kalau sebut pakar specialist ni gerun sikit lah. Okay, Noh. Assalamualaikum, saya Muhammad Noh daripada WoW Animation Studios. Saya 3D artist, banyak buat karakter lah kat situ. Saya dah 4 tahun setengah di WoW Animation lah. 3D artist ni, student rasa macam nak dengar tu, macam mana skop kerja dia. Sikit je Noh. Skop kerja sekarang saya buat karakter modeling, texturing, kadang-kadang buat review juga. Okay, faham? Alright. So, panel-panel kita, sedikit information daripada panel-panel kita. Terutamanya pada pelajar-pelajar lah yang ada depan live bersama kita hari ni. Pelajar-pelajar dalam program multimedia lah. So, diorang memang agak interesting, agak teruja. Kan? Nak tahu tentang daripada kuliah tajuk kita lah. Kan? Daripada kuliah program animasi multimedia, apa industri
studio animasi nak sekarang. Hmm. Dengan teknologi sekarang yang agak terlalu cepat lah kan. Betul. Kalau kita duk ride tu bukan 250 lah. Dah lebih pada 200 cc dah kan. Okay. Dah be full lah orang kata. Hati-hati sikit buat motor tu. Slow. Okey, kita balik kepada topik asal kita pada hari ini, iaitu tajuk kita daripada bilik kuliah ke studio animasi. So tajuk ni saya rasa agak menarik. Dan aku sendiri pun dalam bidang multimedia, dalam bidang kreatif. Dan aku sendiri pun nak tahu lebih mendalam tentang dunia animasi daripada kecil kan kita kan ditotok oleh dengan dengan animasi anime. Dragon Ball, Slam Dunk, apa semua itu memang favourite lah kan. Abekat, Shinchan, Doraemon semua kan. Sanggup tunggu waktu maghrib kan, kadang tiba dengan mak ayah tak pergi solat kan. Okey. Alright, itu sedikit flashback. Okey, sedikit soalan pada panel industri kita. Alright. Gelodan animasi ni memanglah kalau kita jadi pelajar memang kita target achievement kita CGPA lah. CGPA kan. Sejujurnya untuk player industri ataupun dalam dunia industri ni dia nak lihat portfolio ke CGPA untuk mempengaruhi majikan ataupun studio-studio di Malaysia. Soalan. CGPA tu kalau CGPA dia tinggi, kita boleh nampak dia punya karakter lah. Dia jenis orang yang disiplin, assignment semua dia settlekan. Tapi dari industri animasi ni, kita kena tengok portfolio dia juga. Contoh, kalau dia ada assignment animation tu, kalau nak letak dalam portfolio, rasa macam tak cukup dari assignment dekat bilik kuliah saja. Dia kena ada extra work lah, personal work dia. Personal work lah. Ini bagi aku sendiri bukan kata untuk animasi punya program saja. Lebih banyak pada program kreatif lah. So maknanya kat sini jawapan dia adalah pelajar-pelajar perlu ada kudrat sendiri untuk ada portfolio sendiri selain pada assignment yang diberikan. Setuju lah. Yelah, kalau pengalaman kita mengajar kan, kalau kita student nak pergi interview kan nak buat assignment kan. Okay, baik. So bukan saja CGPA, tapi dekat sini kita kena pelajar-pelajar sendiri ada inisiatif untuk ada portfolio ekstra. Maksudnya portfolio ekstra ni dalam masa pembelajaran tu, betul lah. Kalau ada aku salah, kena tegur. Kan sekejap lagi viral mampus. Selain pada CGPA yang skor tinggi, pelajar pun kena ada ekstra untuk portfolio untuk kita ke industri lah. Tapi ini baru sikit lah. Ini baru sedikit. Noh ada pengalaman ke interview student ke apa ke untuk internship ataupun apply kerja dalam WOW animasi? Tak ada. Tak ada lah. Tapi Orang lain lah. HR lah ataupun dengan leader lah. Okay. Alright. Kita balik kepada soalan kedua kita, iaitu tentang part of panel pendidikan kita, education. Kita lebih kepada menjerumus sekarang kan TVET kan, NQA TVET, tapi dia orang tengah hype. Kerajaan sekarang pun alhamdulillah menaik tarafkan TVET negara kita dengan pelbagai program, pelbagai perancangan untuk melevelkan sama rata TVET dengan MQA. Sebab kalau tanya mak, kadang kita TVET ni jatuh nombor 2 lah. Kan, tak tahulah apa yang aku rasa lah kan. Tapi alhamdulillah kerana kita pun dalam akademi satu punca kegagalan dalam institusi pendidikan. Okey. Bagi pendapat saya lah. Dia sebenarnya dia bukan kita letakkan sebagai satu kegagalan. Dia sebenarnya ialah ada sedikit jurang. Okey, di mana kita tahu akademik dia more kepada apa tu teori. Mana nak creative thinking, solving problem. Okay, so dalam bidang industri dia toward kepada teknologi sekarang kan, teknologi dia punya workflow. Different company have their own workflow. Okay, so kadang student ni bila pula dia ada satu mindset yang ini bila final project, inilah final product dia. Itu dah portfolio dia. Dia tak ada orang kata keinginan nak explore sendiri, nak create, nak belajar macam mana software ni macam ni pula. Kalau sekarang kita boleh cakap
okay, hari ni Maya, esok Blender. Maybe next time bukan Blender, maybe AI platform. So sekarang ni student-student ni dia tak boleh letakkan bila final project, this is my final product. So dia akan stuck kat situ, dia akan tak berkembang dah. So bila dia masuk industri, dia dah sebab industri dia bergerak laju. Sebab bagi kami yang lecturer, kami penyelidik, so kami boleh as a basic kan, macam mana kita tahu student ni akan belajar macam mana dia punya proses, workflow, tapi student tu kena ada inisiatif sendiri. Macam mana dia boleh catch up dengan apa yang industri kat luar tu ada. So makna kat sini player-player industri tak boleh salahkan industri pendidikan lah kan. Tapi depend jugalah pada dia ini pendapat aku lah, depend pada personal sebenarnya. Pelajar tu sendiri kan. Kita nampak sendiri sebagai pengalaman mengajar, kita nampak pelajar-pelajar macam mana kan. Tapi kalau dapat yang pelajar yang top, yang sedap, kelebihan pada industri lah kan. Tak semua yang pelajar dalam bidang kreatif ni ataupun animasi ni yang dia minat betul masa belajar kan. Ada tiba-tiba bila kerja je dalam industri lain kan. Ada jugalah. Okay. Alright. Kita baru nak panaskan badan, kita baru nak warming up kan, masih slow down sikit. Kita nak climax tu susah sikit ni, nak control pena-pena kita ni yang otak-otak yang lama-lama dalam bidang industri ni. Okey, balik pada industri punya part. Okey, kalau kata seorang pelajar tu bila dia nak temu duga, nak dia buat preparation temu duga, apakah kesilapan terbesar yang terus membuat dia hilang minat walaupun hasil kerja dia, maksud saya kat sini, nampak cantik. Masuk kat sini, masa dia interview, dia nak pergi preparation untuk interview, bila semak balik portfolio dia semak balik artwork dia kan, tiba-tiba dia rasa down. Aku sendiri rasa pengalaman tu kan, yakin ke aku nak pergi interview dengan portfolio macam ni? Padahal masa belajar tu kita lah paling hebat kan, top student lah. top student. Tapi bila nak pergi interview ataupun pergi waktu interview tu, tengok kawan-kawan tengah nak tunggu interview tu dengan bawa briefcase lah zaman dulu lah kan. Kan, dengan bawa karakter 3D kan. Benda-benda tu yang menyebabkan down lah kan. Apa kesilapan yang perlu kita perbaiki dalam seorang pelajar untuk player industri lah? Contoh kalau portfolio dia dah cantik tapi dia perlu tunjukkan macam mana dia buat planning untuk work tu. Contoh macam start daripada dia punya collection of reference. Lepas tu macam mana dia approach, cara dia buat, proses dia buat tu dia kena tunjuk juga. Faham? Sebelum dia tunjuk yang final tu, atas dia tunjuk reference dulu. Lepas tu dia tunjuk thought process dia. Semuanya flow work dia lah. Okay, kalau pengalaman sendiri dalam industri kan, macam mana diorang select student lah? Select untuk hire. Untuk hire. Sama ada keperluan company tu, pengalaman kerja dia. Kalau kata fresh, memang pengalaman zero lah. Dia bergantung harapan pada internship je lah. Kan? So dalam resume tu confirm internship tu paling kebanggaan dia. Betul tak? So macam mana? Tak tahulah, mungkin daripada pengalaman Noh sendiri ataupun apa yang Noh nampak dalam industri, dalam animasi kan. So apa ciri-ciri student mesti nak tahu ni, diorang nak buat preparation ni. Kan? Apa ciri-ciri sebenarnya dalam interview tu? Ada dari segi attitude ke kan, daripada portfolio tu memang utama lah kan. So industri ni kompetitif lah kan. Betul. Apa yang kita belajar dekat universiti ni semua basic lah. Betul. So kalau kita nak above the average, effort kita pun kena above average lah. So itu yang akan buat kita outstanding lah daripada orang lain. Contoh lagi satu, mungkin art style dia kena matching dengan company yang dia nak apply tu. Faham. Contoh kalau company tu dia buat stylized 2D,
Kalau dia apply 3D. Ataupun kalau 3D, Konsep. dia nak 3D realism. Tapi yang apply tu 3D stylized. So, dia kena meet production punya requirement. Baik. Maknanya berbalik pada personal student juga, dia kena matching lah. Depend kepada identity company studio animasi tersebut. Okay, alright. So, bukan apa. Student-student sendiri pun kadang-kadang nak pergi praktikal pun dia orang macam cuak tau. Dia orang sanggup ambil bukan kata studio, kadang macam program multimedia lah. Dia ambil company-company printing yang kecil-kecil kan. Bukan tak boleh. Boleh je. Tapi sebagai seorang lecturer, kita nak exposure. Kita nak dia orang lebih take something yang part ada dalam education punya part. Right? Okay, untuk soalan tu rasanya nampak lah kan, the flow dia, daripada portfolio dia, daripada identity company tu sendiri. Mungkin stigma pelajar tu sendiri yang perlu kena kejar teknologi sekarang lah. Okay, so balik pada pendidikan, ini dia masuk pada modul-modul sikit lah. Kita kadang-kadang modul ni kita ada panduan, kita ada kitab kita kan. Itu benda ni yang salah faham pada kita ni. Kan apalah belajar ni, orang ada AI lah bagai apa semua kan. Okey, soalan dia, modul ataupun silibus animasi masih relevan ke apabila AI? Sebut AI ni gerun sikit lah macam-macam ada yang positif, negatif dengan AI ni. Adakah masih relevan dengan AI yang sekarang ni dah boleh generate visual dan animasi? Masuk kat sini kalau kata soalan mudah dia, modul silibus yang sedia ada yang kita mengajar ni kan, masih relevan ke dengan teknologi AI? Soalan dia. Relax dulu Okay. Generate dulu kan. Santai-santai. Okay dulu kan. Okay. Yelah, bila sebab pasal AI ni, mostly student pun dia akan hype sebab dia think it's a shortcut. Okay. Bila kata, kita buat apa kena belajar benda ni, sebenarnya syllabus tu bukan kita patut delete, patut kita divertkan daripada syllabus tu apa, more to technology, more to technical, more to step by step, daripada student fikir kenapa kita buat benda ni, kepada bagaimana, kenapa proses tu perlu ada. Sebab bila student ni, dia kebanyakan dia try to hafal. Okay, dia hafal, step ni, masuk step ni. So, bila 1, 2, 3, dia 4, dia dah lost. Sebab dia try to hafal, dia tak faham apa tu basic konsep yang kita cuba bagi panduan kepada student-student. Okay, contohlah sinematografi. Okay, software tu sendiri akan bergerak laju, tapi dia punya penting yang tak akan lari lah dia punya storytelling. Macam mana nak character design. Itu prinsip-prinsip yang tak akan berubah bila-bila. Betul? Teknologi memang akan berubah. So, student-student ni kadang-kadang bila dia tak faham kenapa kena extrude, kenapa kena daripada pandangan modeling lah kan, kenapa kena extrude, dan extrude kenapa kena delete history. So dia just bagi dia hafal, okay ni tapi dia tak cuba memahami kenapa buat macam ni. So bila diorang ada satu mindset macam tu, so bila pergi ke company-company lain, dia punya adapt dengan company tu dia dah cuak. Itu sebabnya bila syllabus tu tak sepatutnya kita tinggalkan, sepatutnya dia ada kolaborasi dengan AI. Contoh, kita tahu bila masuk 3D, permainan 3D, longest time we take is rendering. Okay? Nak tengok macam mana dia punya ni, kita try render dulu. Dah klik, tunggu berapa jam kan. Betul. So AI kita boleh pre-visualize kan. Okay, pre-visualize macam mana dia punya konsep yang kita nak dapat tu. Baik. Daripada segi tu, dah nampak dah pre-visualize ni, matahari kat sini, cahaya kat sini. So dia boleh, dia bukan kata copy, mean that one is a guide. So AI ni sebenarnya is cepat. Dia boleh visualkan cepat. Kita guna tu as a tool for guide, bukan replace. Reference yang rujukan. Rujukan. So dia tak adalah macam, kadang-kadang bila kita reference ni,
student ni, okay, you need to find a reference, a mood board. Hmm. Tapi diorang ni bila cari, okay, contohnya kita nak cari the scene is like more to angka selepas contohnya kan. Betul. Tapi bila dia cari reference is like bilik air, dia tak related. So bila student ni nak cuba connect reference dengan projek dia, dia dah tak boleh match. Macam mana lampu daripada bilik air ni nak masuk dalam lab, sci-fi lab contohnya. Reference tu sebenarnya main peranan macam dia nak guide, okay, lampu macam mana, mood macam mana. Tapi bila dah salah reference, ni susah. So, Reference tu maksudnya AI ke? boleh jadi AI, maksudnya kita reference saya kata maybe dia punya guide. Okay, contoh dia ada student ni ada masalah bila dia letak reference gambar-gambar ni kan yang dia ambil tu kan mood tu, dia nak apply kat dia orang punya project 3D. So AI tu kita boleh ambil je final project tu. Okay, tolong visualiskan macam dalam bentuk contohnya mood scary, mood happiness ke, lighting ada kan. So AI akan tulis, akan ada keluarkan satu macam visualize kan. Okay, contoh macam ni. So student boleh ambil, oh ni nak macam ni, lighting macam ni. So dia dah faham. Itu sebab silibus-silibus yang kita ada ni pun tak sepatutnya di-delete, tapi diperbaharui dengan collaboration dengan AI. So AI assist punya. Okay, faham. Alright. So, penerangan yang jelas. Masuk dekat sini, silibus ataupun modul-modul yang ada, tak kisahlah TVET ke, akademik ke, masih relevan. Jawapan dia Ya, betul. masih relevan. Cuma, student ataupun lecturer sendiri kena pandai bergantung dengan AI dengan rujukan modul kita. Tapi, banyak yang student dia ambil jalan singkat. Apa pengalaman aku lah kan. Dia bergantung harap penuh dengan AI. Dia replace terus kan. So dekat situ dah jalan singkat sebenarnya. Dia tak tahu flow. Start daripada manual kan. Macam kita belajar foto dululah. Kan, daripada filem, macam proses nak filem apa semua kan. Sekarang dah keluar dah digital lah. So faham rujukan tu sangat mainkan peranan AI tu. AI ni pun bagi akulah sendiri kan, memang sangat penting. Tapi kena pandai guna. Betul. Kalau contoh, kalau kata industri pula, dalam studio sendiri, penggunaan AI tu banyak tak? Selain maksudnya generative AI ke? Tak kisahlah penggunaan AI tu daripada segi rujukan nak proses ke apa ke, guna AI dalam technical software ke apa ke, banyak tak guna sekarang? Ada juga kalau kita nak fix something yang simple, kita guna generative. Yang simple lah. Sebagai rujukan jugalah. Contoh, tapi selain generative image, contoh macam boleh minta AI tolong buat skrip untuk kita buat shortcut tool dalam software kita. Oh, okey. Faham. Adalah benda-benda yang simple-simple lah. Benda simple. Kalau macam colouring tak biasa. Mungkin konsep artis ada cubalah, saya tak pastilah. tak pasti ya. Faham. Selain tu kalau kita ada technical problem dengan software, kita boleh type terus dekat ni, cepat sikit dapat solution dia. Okay, baik. Contoh macam Clear. tadi. Okay, so itu kalau industri player dia tahulah kan. Kalau student ni macam aku cakap lah kan, dia orang memang nak skip lah kan. Bagi aku bukan program animasi multimedia kreatif je. Program-program lain pun, bisnes ke apa ke, memang AI tu kan agak mencabar. Lecturer nak makin paper ke apa kadang-kadang kan. Ini soal tiba-tiba dalam kelas kau macam slow-slow lah, tiba-tiba ayat kau power gila kan. Contoh. Pelajar-pelajar yang marah saya, pelajar-pelajar yang dengar. Alright. Okay, so berbalik pada silibus tadi, sikit lah silibus ni memang aku suka sikit lah kan, sebab nak bandingkan. Adakah silibus kita ni sama je dengan negara-negara lain? Ke ada perbezaan ni? Ikut identiti negara ke apa ke? Aku tak tahulah. Sebenarnya ikutkan ada kelainan dia. Kelainan dia. Ada sebab mungkin daripada tiba mati. Tak apa, teruskan. Mungkin satu sebab ialah mungkin dia punya hours dia. Mungkin dia punya dari segi teknologi dia. So itu ada, orang kata ada kemungkinan efek juga. Penting kepada silibus-silibus. Ada tak, mampu tak komputer ni kata
kalau student pakai, contoh effect simulation, ada setengah simulus yang bila komputer, ialah kita tak tahu yang sekarang ni komputer budak-budak student, dia tak ada equipment yang kata mampu, kadang-kadang bila kita generate effect sampai saya hang 3-4 hari. So kita kena tone down sikit. Tone down supaya student ni faham basic how to generate effect simulation. Rather than we give them like macam effect macam Transformers ke, memang best, tapi adakah mesin yang student ni dapat dia practical kan? So silibus ni pula ikut juga, kita ada dia punya taxonomy kita. Kan? Ada yang psychomotor, ada yang kognitif kan. Semua orang kata memang bergantung dengan kita punya silibus lah. So QA dah start kan, so kita kena basekan QA nya silibus, dan macam mana kita boleh bawa tak topik ni ke student. Semua bergantung ada identiti juga sebenarnya. Contoh kalau Jepul lah kan, confirm silibus doang ni mat tak tahulah kan. Kan? Tak tahulah sebab setiap negara ada konsep identiti animasi masing-masing kan. Bagi silibus ni tak tahulah. Kalau modul-modul tu yang generate pun golongan-golongan korang juga loh. Kan? Dia silibus modul NOS apa semua kan. Tapi depend pada country jugalah, negara-negara kan. Okay, alright. Kita rasa dah selesa sikit kan kat sini kan. Makin lama makin taklah jauh kan. Makin masih dalam kategori pertengahan lagi. Okay, mungkin ini satu soalan sebelum kita take off kejap kan. Rehat kejap, tarik nafas kan. Pesanan penaja lah. Pesanan penaja kan. Okay. Kita balik pada industri lah. Adakah institusi pendidikan hari ini masih ketinggalan? Ngano dia punya masih ketinggalan lah. Maksudnya institusi kat Malaysia ni lah, kita tumpu pada Malaysia lah. Tak naklah kat luar tu teknologi kalau macam Amerika tu memanglah jauh kan. Okay. Masih ketinggalan berbanding keperluan sebenar studio animasi. Jika apa benda ni betul, apa yang paling ketara yang Noh nak cakap? Jawapan. Contoh saya ulang semula. Adakah institusi pendidikan sekarang masih ketinggalan berbanding keperluan sebenar dalam studio animasi? Nak cakap ketinggalan tu macam tak sangat. Dia betul, institusi pengajian dia akan provide silibus yang ada tu boleh dijadikan asas. Kalau nak kata dia kena sentiasa update dengan peredaran animasi semasa kan. Macam selalu lah kena update NOS. Kan? NOS apa semua. Yang penting dia dah belajar basic. So student sendiri kena ada effort untuk keep up to date dengan current industri punya level lah. Balik pada personal jugalah kan. Tak, tapi kadang-kadang ini keluar daripada kotak soalan aku juga lah kan. Kena terfikir dia generate. Lambatkan student dalam program kreatif animasi. Cuma kita highlight pada animasi lah, tajuk animasi. Skop industri kecil. Korang nak pergi mana? Okay. Boleh saya? Tak ada masalah. Kita open. Ini soalan tak ada. Okay, ini bagi pendapat saya lah. Contohlah macam yalah kadang-kadang bila keluar graduate sini dia ramai. So studio pun dia ada kuota dia. Betul. Cari modeler. Cari apa semua. Apa yang saya cakap ialah sekarang ni ialah masanya student kena change mindset yang diorang bukan lagi want to become animator. Dia bukan lagi nak modeler. Dia try to think like they want to create an IP. Instead that become a technical macam animator apa semua. Sebab konsep ni ialah bila diorang tahu aku nak jadi IP, pembangunan IP tu, world building. Sebab sekarang saya tengah buat research. So macam mana transmedia storytelling ni boleh membantu animasi dalam Malaysia. Apa media tadi?
transmedia storytelling. Oh. So cerita-cerita ni adalah salah satu storytelling lah. Storytelling ni adalah salah satu yang orang kata the big core dalam animasi. Macam Agent Ali, kita tahu Agent Ali dia bukan sebab dia punya salah satu memang animasi dia ni, dia cerita tu sendiri. Cerita tu dah cukup kuat. Betul. Karakter design dia dah cukup kuat. Contohnya karakter-karakter lain tu pun adalah salah satu orang kata menyumbang. Kalau Agent Ali ni salah satu karakter Agent Ali yang lain tu boleh buat spin-off juga sebab dia punya kekuatan karakter tu. So macam tu, student ni sekarang dia orang kena involve. Dia orang tak boleh fikir lagi aku nak jadi animator, nak animate. Dia kena fikir macam mana nak create satu IP. Instead dan dia sekarang ni dah ramai bila dia keluar tu aku animator, aku model. Dan what is the difference between them? So kat situ dia orang kena inject satu lagi yang mana how to create a world building for their own story. So ada satu orang kata instead lah dia plan B lah. Orang kata kalau tak dapat kerja, dia ada satu entrepreneurship yang dia orang ada dalam diri dia. Benda tu aku agak merisaukan sebenarnya. Agak merisaukan lah industri kreatif lah kan. Sebab kita ni kalau dekat Asia ni memang nama ada lah Malaysia kan. Tapi bila berbalik pada internal balik kan, rasa skop industri tu kecil sangat kan. Pusing-pusing orang sama kita kena. Industri tu kecil sangat tapi pengeluaran dalam education tu banyak. Kan. Noh sendiri aku rasa bukan background animasi. Betul no? Betul. Aku rasa lah boleh cakap betul-betul lah tu kan. Bukan daripada background lain pun boleh masuk dalam animasi. Apatah lagi student-student daripada program yang core ni kan. So pada parent-parent tu dia sebenarnya jangan terlalu risau, tapi rezeki, talent kan, benda-benda tu memang peranan lah, portfolio kan. Sebab bagi aku kalau kata kementerian, kalau MC kau tengok ke apa punya podcast ni, benda ni satu isu juga bagi aku lah. So bagi peluang kerja kepada bidang kreatif ni lebih besar lah. Sebab bagi aku bidang kreatif, teknologi apa semua ni sampai bila-bila kan. Kadang AI pun kita nak generate jadi animate lah apa semua kan. Baik. So agak merisaukan. Tapi stay ekonomi dalam bidang kreatif ni masih bergerak maju melangkah. Tambah sikit. Boleh. Tak ada masalah long. Orang kata macam AI ni orang risau AI ni akan replace. Sebenarnya AI ni dia tak tahu punya culture. Dia tak tahu macam mana. Dia mesti kena dia pada data je. Data. So dia need human touch also. Human touch. Macam mana karakter ataupun jalan cerita tu kita tak boleh bergantung harapan kepada AI semata-mata. Dia mesti ada human, then AI can assist create a greater world building lah untuk animation. Noh, ada sikit kan nak tambah ke? Ada sikit. Contoh kalau student tu dia tak dapat masuk studio yang dia nak kan. Dia boleh build team dia sendiri untuk buat portfolio kecil-kecil yang dia boleh dapatkan job iklan-iklan. Faham betul sokong. Contoh Indonesia kan. Dia banyak gila sebenarnya. Animasi dia hebat sebenarnya. Aku lihat kat YouTube apa semua kan. Cuma yalah nama pun Indonesia, kena ban aku sekejap lagi. Indo bahan aku sekejap lagi ni. Okay, alright. Betul cakap Noh tu. Macam bukan kata animasi saja. Dalam bidang kreatif ni, kalau kata tak ada peluang dekat studio ataupun nak meningkatkan dalam industri kita boleh develop production kita sendiri. Betul. Tapi dia kena start daripada memang bawah gila kan. Memang bawah gila. Tapi itulah. Kalau dia betul-betul minat, terpaksa kan. Okay, kita berehat sekejap. Pelajar-pelajar. Alright, pelajar-pelajar boleh bagi soalan selepas akhir sikit kepada podcast kita hari ni. Okay, alright. Okay, alright. Kita berbalik kepada podcast kita hari ni yang bertajuk daripada kuliah animasi ke studio animasi ni. Walaupun rasa dah hampir panas kan. Tadi dah kita warming up sikit kan. Sekarang kita nak cooling down lambat lagi. Tengah-tengah duk main ni. Tengah duk player tengah main kan.
Okay, alright. Kita balik pada soalan pada pihak industri kita. Along lah. Nama gelaran, nama artis dia cakap tadi, nama artis Along. Kan? Macam aku bukan artis lah kan. Kita ni player TVET dia kan. Okay, alright. Okay, kalau dalam dunia AI ni Along kan. Era AI ni tak kisahlah. Apa pun sekali pun. Adakah... sorry. Ni soalan dekat no. Industri. Aduh, host pun dah pening kepala dah kan. Okay, sorry no. Sorry Long. Alright. Ni soalan untuk industri dekat Noh. Jika dalam dunia AI ni, dalam era AI ni, adakah animator junior sedang berdepan dengan risiko junior lah, maknanya baru masuk kerja ke kan, diganti oleh dengan AI? Mungkin boleh bagi penerangan sikit apa junior animator, senior ke apa. Kadang-kadang student pun tak tahu konsep tu sebab benda tu dalam industri kan. Adakah soalan dia, adakah era AI ni boleh menggantikan prospek ataupun kedudukan junior animator? Okay, faham. So AI ni bukan je junior saja yang akan jadi nervous bila dengar AI kan. Saya yang lama ni pun risau juga. Risau. Aku yang berkaitan bukan animasi pun. Aku budak risau kan. Setakat ni Alhamdulillah lah, company tak ada cadang untuk ganti orang totally dengan AI. Tapi AI tu masih boleh bantu dia dalam proses untuk buatan lah. So kita tak akan ganti AI totally sebab kalau contoh macam model pun kita masih perlu manually touch up lah supaya dia production, boleh guna dalam production untuk rigging semua kan. Contoh kalau AI dia betul generate 3D mesh kan, so topologi dia tak settle lagi. So dari segi direction pun AI tu cuma ada database apa yang dah ada kat internet. Apa-apa yang baru pun mesti kena dari manusia juga. So kita masih lagi sebagai leader lah patutnya. Tapi kalau kau tengok dekat negara-negara China apa semua, bunyi studio dia kan. Kadang-kadang ada visit kan. Kadang-kadang kawan-kawan yang pergi visit studio-studio dia orang, memang tak banyak staff lah. Studio besar. Studio sangat besar kan. Apalah itu negara China kan. Work from home. Mungkin lah kot kan, tak pasti kan. Tapi apa bezanya, macam aku cakap tadi kan, apa bezanya junior, senior kan, jawatan-jawatan dalam studio animasi ni? Utamanya junior dengan senior lah. Apa job scope junior, apa job scope senior kan? Mungkin benda tu boleh bagi preparation kepada student. Beza dia mungkin daripada penyesuaian diri kat banyak software atau teknikal. Lepas tu kecepatan junior dengan senior. Junior dengan senior, macam contoh senior ni dia buat kerja dah lama. Betul, pengalaman dah. So output dia contoh macam satu kerja, contoh kalau junior ambil seminggu, senior ni mungkin dia dah siap dalam 2-3 hari. Itulah beza dia. Maknanya pengalaman lah. Perbezaan pengalaman. Tapi daripada segi teknikal sama je. Selalu kita bagi junior, kalau nak bagi teknikal yang lebih tinggi, kena train jugalah. Faham. Tak dapat bagi terus nanti. Selalunya junior ni buat apa? Masih lagi buat kerja yang senior buat. Okay. Semua detailing apa semua pas pada senior lah. Biasanya. Macam tu lah. Ada apa tu, review dari director nak macam mana. Ikut flow punya chart, punya organisasi lah. Okay. Tak adalah kata perbezaan tu ketara kan. Kadang kalau kata jawatan yang dipamerkan ada senior, ada junior kan. Mungkin itu level daripada tahap gaji kot kan. Tahap gaji, pengalaman kan. Tapi skop kerja JD dia lebih kurang je. Mungkin depend pada company masing-masing lah kan. Macam mana. Kadang junior pun buat kerja senior juga. Kena bully. Betul lah. Habis experience lah. Kena bully lah. Senior dah bosan dah buat benda yang sama kan. Kan dibagi kat junior. Mungkin lah kita tak tahu kan. Sebab aku bukan dalam dunia industri animasi. Tapi pengalaman aku dalam industri dalam kreatif ni,
Macam tu lah kena load daripada senior-senior kan. Tapi kalau kita take advantage benda tu sebagai seorang personal individu kan, take experience lah, pengalaman lah. Ini aku nak cakap pasal Gen Z ni. Itulah juga bila orang tu ada banyak pengalaman, dia punya critical thinking, cara dia solve problem tu lain juga. Ya, betul. Itu aku sokong betul-betul. Dia punya opinion, pendapat apa semua kan. Kadang dia nampak gaya pegang mouse ke apa, dia tahu dah kan. Kan. Alright. Okay, so jawapan dia tu walaupun pendek, sangat tepat, sangat padat. Bagi aku benda tu memang betul lah kan. Tak ada perbezaan, cuma perbezaan dia bagi aku umur jugalah kan. Senior dengan junior kan, umur juga kan. Kan? Takkan kau muda lagi nak panggil senior kan, baru masuk. Itu mungkin faktor-faktor yang behind the scene lah. Okay, berbalik pada pendidikan, Long. Okay, ramai pelajar yang lebih banyak belajar daripada YouTube. Aku rasa bukan kata pelajar je. Kan? Kita sendiri pun kadang buat rujukan pada YouTube kan. Okay. Berbanding dalam kelas, adakah institusi tersebut mengubah pendekatan mengajar secara drastik? Banyak kat masuk kat sini, soalan dia bagi aku tak nafikan benda ni. Bagi aku lecturer ni jatuh nombor 2. Masuk aku lah kan. Soalan ni walaupun soalan ni lain belum mampus lah. Tapi apa pengalaman aku sendiri rasa kan, selama 15-16 tahun aku mengajar, sekarang tak mengajar kan. Tapi masih ongoing lah dalam dunia education juga kan. Ada setengah student memang dia tak cakap lah kata lecturer ni jatuh nombor 2 kan. Tapi kan dia mesti kitab dia adalah YouTube. Kan? Rujukan adalah YouTube. Kan? Selain pada AI sekarang ni, bagi aku YouTube memang sangat penting lah. Zaman kita belajar tu memang ada YouTube. Tapi dia punya konten tu tak banyak. Kan? So, adakah benda tu relevan kan? Okay, daripada segi konsep classroom. Saya cakap classroom sebab dia face to face lah. Kalau student ni, saya tak nafikan ada student yang more towards like macam lebih comfortable with YouTube. Bukan sekadar YouTube, kita ada contoh Udemy. Platform yang ada orang kata tutorial yang kadang-kadang lebih detail. Lebih detail. So nak kata replace student tak boleh juga sebab nak replace lecturer tak boleh sebab dia boleh dengan lecturer kita boleh consult lagi kalau ada technical issue. Daripada YouTube kita tak tahu nak kadang-kadang bila dia nak communicate dengan orang yang content provider tu susah. Faham? Masih relevan lah. Masih relevan. So lecturer pun dia ada solution, macam nak solve solution dia. Kadang-kadang bila kadang video ni kalau kita tengok as a step by step, yes, go ahead lah. So saya pun kadang kalau contohnya saya punya note, saya punya lecture tu as a macam kita boleh top up dengan YouTube. So dia boleh sebenarnya benda hujung jari je. Ke ada lecturer pun mengajar guna YouTube? Itu tak pastilah. So bagi saya memang saya providekan kalau dalam kelas, ini lecture notes, ini kata student punya notes supaya dia boleh, and then kalau tak cukup lagi, dia orang boleh explore lagi ilmu tu. Berbalik kepada yang cakap tadi, personal. Kalau dia rasa dia nak explore more, go ahead. Betul. Kita tak ada larang, mana boleh, you kena ikut apa yang ajar. So mindset lecturer pun dia kena ubah. Dia tak boleh terlampau kata follow dia punya route, dia tak boleh terlampau ke kelas kita belajar kat YouTube. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada consultation dengan lecturer, dengan student supaya apa student tu ada problem dia boleh solve kat situ. Kadang relevan ke tak tu memang masih relevan, and then we still need lecturer and then the classroom. Cuma maybe before this we have 4 hours. Contohnya 4 hours, maybe kita reduce 3 hours, and then 10 hours they can self-learn studies untuk dia boleh explore sendiri. Faham. Maksudnya jawapan kat sini explore lah. Lecturer bagi teach dalam classroom, dalam kelas, dalam bilik kuliah. Tapi mungkin lecturer bagi A, dia nak A+.
kan. Dia nak lebih different pada kawan-kawan yang lain kan. So inisiatif yang bagus lah bagi Ya, aku. betul. Tak perlu nak marah student kan. Ya. Aku dah bagi A, kenapa kau nak buat A+? Kan, contohlah kan. So benda tu pun aku sendiri yang cakap pada student. Okay, apa yang saya ajar ni adalah basic. Kalau kamu nak advance lagi, nak tambah lagi efek ke, contohlah kan, mungkin kamu boleh explore dalam YouTube. Sebab pelajar-pelajar pun mungkin dah tanam minded dia. Guru ni hanya sekadar mengajar basic, aku tak tahulah kalau kata aku dia betul atau salah kan. Tapi kalau kau nak advance, nak portfolio lebih kan, kau boleh rujuk pada YouTube lah. Ataupun platform-platform yang lain kan. Tapi kadang ada student lecture yang dia cabar sikit lah ego dia kan. Aku dah ajar macam ni kan. Kau nak, kenapa tak ikut apa flow dia kan. Depend lah pada lecturer yang kadang ada yang open, ada yang tidak open. Okay, so jawapan dia, YouTube ni adalah satu tempat yang kita nak explore yang lebih advance lah kan. Tapi konsep dia sama je. Macam Long cakap sendiri, communicate. Kadang ada step yang dia bagi kita tak faham. Cari apa semua. Kau nak cakap dengan siapa? Kau nak cakap dengan siapa sekarang kan? Alright. So jawapan dia agak menarik, agak simple, tapi itulah jawapan yang betul. Memang dalam dunia kreatif ni banyak pandukan YouTube lah. Right. Okay. Balik pada industri lagi pendidikan juga. Alright. So kita nak kata sampai ke puncak tak juga ni. Ada lagi jawapan-jawapan yang random ni. Soalan-soalan yang random ni kan. Kita sentuh-sentuh bukan personal lah. Sentuh-sentuh berkaitan dengan masih dalam dunia animasi lagi. Alright. Tapi mungkin keluar daripada classroom sikit. Okay. Alright. Ada subjek atau topik kan, Long, yang anda rasa sudah tidak relevan. Tak tahulah, bilang rasa benda tu kan. Kalau tak ada pun create juga lah. Sebab kita tengah podcast kan. Kan? Untuk industri ya. Daripada kuliah ke industri ya. Hari ini. Maknanya kat sini topik tu tak sesuai nak transfer ke industri. Ada? Sebenarnya masa saya cakap tadi lah, sekarang ni kita ada jurang di mana industri dia bergerak laju dengan dia workflow, teknologi, sebab dia ada deadline. Okay? Untuk education ni kita untuk develop untuk trend macam mana industri kat luar tu, kita ada memakan masa macam 5 ke 6 tahun. Untuk apa benda trend yang ada keluar sekarang. So maybe dia akan keluar trend yang sekarang ni, industri dah bergerak laju dah. Okay. So dia bukannya dia tak relevan, cuma dia kena shift sikit dia punya topik tu supaya dia lebih relevan dengan industri. So topik-topik ni dia pun macam bukanlah orang kata senang-senang one night tulis topik kan. Dia akan bermain dengan taksonomi, dia akan bermain dengan macam mana student ni, and then kami daripada education pun dia kena selidik juga, banyak penyelidikan dah. Okay, student ni kalau topik sini dia boleh catch up tak? So aras level student aras tu macam mana kan. Kita tak boleh letak macam ni, letak mungkin XGen betul tak apa kan. XGen ni ini terbaru ni kan. XGen Ali buat rambut yang XGen tu. Tapi studentnya laptop tak boleh dah handle. Mungkin kita akan ajar macam buat rumput dulu supaya basic dia boleh apply dalam XGen Ali tu. Sebab dia punya dia boleh baku lah buat rumput. Step the same macam kita nak letak XGen macam ni, macam mana nak furkan dia. So bila dia masuk dekat mana-mana company, contohnya Jali, dia tahu basic how to apply XGen dalam satu mesh. So kita tak adalah, kita bukan training, bukan trainer macam mana cakap, training punya area, kita educationnya tu. So kita bukan di-train untuk agenali. Kita train student ni untuk this is the basic knowledge. Kadang-kadang dia orang tak faham, so kat sini dah belajar ni, kat sini jadi dah boleh. Kita bukan training center. That's why we not training center. Betul. We are macam education, mostly ajar dia orang basic, and then they have to grow by their own self lah. They must explore. So saya rasa untuk delete syllabus tu, saya rasa
mungkin boleh seiring lah. Tu sebab Sebab kita dalam silibus ni dia kacau software je sebenarnya. Software kan laju kan. Ya, betul lah. Software. Contohlah kalau macam pak aku adopt CSC kan. Mhm. Sekarang bukan dah CSC dah kan. So dia kacau benda tu lah kan. Betul. Kalau audit memang kena. Tak related dengan time yang ada betul kan. lah. Tapi tu lah, kadang mindset tu pun kita kena tukar. Dia tak mestinya 100% software saja, technical saja. So soft skill dengan technical skill pun kena seiring juga. Jelah hari tu. Kita balik pada Noh. Sama tadi Noh. Noh dah setuju lah. Soalan Oh. tiba-tiba. Weh apa salah AI pula aku semua. Okay right Noh. Soalan ni macam aku hard feeling. Jika hanya boleh pilih satu kan, anda pilih graduan yang kreatif kan? Atau graduan yang mahir dalam kreatif ataupun graduan yang mahir? Berbeza tak? Tak berbeza. Macam contohlah Noh kan, nak interview student, nak masuk kerja lah kan, dia bagi portfolio, tengok background dia, resume dia apa semua, CV dia apa semua kan. Contoh daripada sini pelajar-pelajar nak dengar ni jawapan dia ni. Dia kalau kerja yang dia nak tu memerlukan skill technical tu, dia kena ada skill tu. Kalau dia ada kreatif saja tapi dia tak ada skill tu, kita panggil nama dia bos lah. Dia ada idea, dia kreatif. Faham. Sampai Noh saya balik dia kena dengan bos dia jadi. Cakap macam tu okay. So kalau dia combine dua tu, dia boleh keluarkan idea yang dia ada tu, dia boleh tunjuk. Contoh kalau seorang ada idea kreatif saja tapi nak suruh orang buat, dia ada macam limit, barrier cara nak sampaikan macam mana. Tak, sebab benda ni aku tadi budak ni expert gila dalam software pakailah tu lapar sekali pun kan. Tapi dalam creativity macam ni je result kau kan. Tapi kau dia memang expert dalam software, technical apa semua kan. Dia tahu solve problem dalam technical apa semua, tapi creativity yang result and the end dia keluar tu kan. Tanda Biasa orang kreatif ni dia ada skill set juga lah. Ada. So, pengalaman aku lah kan, ada jumpa. Ada jumpa lah, tapi mungkin tak, percentage dia tak banyak lah kot kan. Ada yang macam nak cakap lah, bos lah kan. Bos ni dia kreatif kan. Mungkin dia dah lama tinggal lah pasal software kan, dia tahu je kan. Itulah macam saya cakap kat Noh kan. Kreatif ataupun software, jawapan dia. Nak jawapan je. Dia aku tak nak kau explain pelik-pelik kata ni bla bla bla, tak nak. Ni socialite juga tu. Susah tu. Dengan orang dia pandai software, dia pandai tiru, tapi bila dia nak buat sendiri tu kreativiti dia kurang, betul juga lah. Pilih mana satu? So kalau dia kreatif tapi dia tak ada skill, kita nak letak dia kat mana? Tengah nasihat tak ada pula position tu. Tak ada ni, aku dah ada soalan ni. Tu lah, Nak tahu juga, pelajar-pelajar nak tahu. Ada pelajar yang tak kreatif, tapi mungkin macam Along cakap tadi kan, dia hafal apa semua, step apa semua kan. Dia tahu. Kalau betul ada orang macam tu, saya suggest dia start semua company dia sendiri. So dia macam director ke apa, so dia collab dengan kawan-kawan yang kreatif. Okey. Sekarang jawapan dia Untuk aku nak interview satu je. Dia socialite juga tu. Software lah kot, technical lah. kena ada. Kalau kau Along? Kena, memang kena. Tak kena. Rasa technical is something that macam sebenarnya perlu sebenarnya dua-dua ni, kreatif dengan technical ni kena ada. Betul lah. Itu memang betul. Okay, creative side ni ialah student yang akan selalu buat benda ni. Dia kreatif ni bukan kita boleh beli kat Shopee, tak boleh kan. Kreatif ni ialah benda yang kita train. Kalau orang talent betul tu, train maksud bila okey, contohnya budak ni tak pandai, saya ada ajar student yang tak tahu 3D first sem. Okay, saya tak kreatif nak buat ni. Okay, tak apa, you step by step kita buat macam mana, and then slowly dia akan
train benda tu, bila dia train macam nak buat karakter, macam nak buat props, environment. Dan suddenly bila dia dah ada ilmu technical tu, creative side tu dia akan ada bila dia train. Faham. Dia boleh boost each other lah. Dia Develop. develop. Dia kreatif ni bukan dah lahir, aku dah tahu 3D tak. Dia kena train. So student yang kadang-kadang tengok budak ni buat cantik kan. Jangan bandingkan SEM 1 dengan SEM 6. Faham? SEM 1 dengan SEM 4. Kan? Dia punya tu learning curve tu lain. So start. Student bila takut saya nak banyak sangat berarti nak kena klik. Sebab dia dah faham. Dia dah faham kenapa. Dengan beza dengan orang, ikut satu Step 1, step 2. Saya pernah jumpa student menu. Banyak kan kita boleh customize menu. Letak semua kan. Dengan default. Student dia, sebelah tu dia ada default UI, dia dah customize. Dia baik. Pasal kau ada, aku tak ada ni. Itu Sebab dia try to memorize. Itu normal. Pasal aku tak ada, kau ada ni kan. Dia cuak. Pada sebelah je. Dia cuak. So, dia orang cuba nak hafal dari dia dan dia orang faham workflow tu. So, jawapan saya tadi ialah dua-dua kreatif teknikal tu kena ada. Okey. Kreatif ni akan datang bila dia akan selesai. Jadi, Train tu. tapi jawapan dia Teknikal. teknikal. Ha. Samalah. Tujulah tiga teknikal. Activity. Teknikal lah kan. Hmm. Teknikal lah. Dia dah sampai tahap kemuncak dah sekarang ni. Dia dah climax sikit lah. Saja tekan-tekan sikit. Tidak sekejap lagi lapar ke apa kan, tak tahu kan. Okey. Alright. Itu jawapan daripada War Animasi dan lecturer kita daripada MMU. Jawapan dia kalau dalam simple je sebenarnya. Kesimpulan dia daripada bila kita nak produce pelajar tersebut dalam dunia industri, kita lebih pada technical software. Creativity tu memang penting. Tak cakap tak penting kan. Tapi kita boleh. Okay, alright. Okay, soalan pada Along tentang dunia pendidikan kita ni. Pengalaman industri ataupun kelayakan akademik. Kan? Yang mana lebih penting bagi seorang pensyarah? Kena ni. Macam tadi? Ulang balik. Ulang balik Pengalaman industri, industri Ada juga yang lecturer yang fresh. Okey, faham. Atau kelayakan akademik. Tahap 5, tahap 6, tak tahu. Kan? Yang mana lebih penting bagi seorang pensyarah? Tadi dekat Along dia berbeza sikit lah. Dia industri. No. So. Berbeza sikit kan. Dia bidang animasi ni yang kita tahu bila seorang lecturer dia ada background yang daripada industri, dia tahu workflow tu macam mana. Okay, and then dia boleh serapkan macam mana workflow tu dalam bidang education. Okay. Lecturer yang fresh ni kadang-kadang dia on theory, dia doesn't have any experience kalau ada troubleshooting. Kalau ada problem dengan not say like setting for rigging, setting for lighting setup, right? Dalam teori kita tahu kita ada 3-point light. Okay, kita ada compositing, kita ada rule of third. Tapi bila student tu ada macam berdepan dengan problem, troubleshoot, kadang-kadang dia di luar buku. Kadang student pelik-pelik punya problem dia. Kadang-kadang kita pun ini tak pernah jumpa kan pasal problem dia. Ini dia pun sendiri pelik. So kadang-kadang kita kena by orang kata experience tu, kita boleh overcome dia punya troubleshoot. Okay, saya tak cakap kadang-kadang kita ni bila problem-problem ni kita boleh refer je dekat YouTube ada. Nak sekarang kita ada AI. So AI ni kadang boleh juga membantu kalau ada technical issue yang student ni ada macam ada error ke apa, kita boleh tolong kat situ lah. Faham. So kalau boleh yang animasi ni sebab untuk dapatkan satu orang kata lecturer yang kompeten, lecturer komputer yang faham
apa itu animasi is mostly macam lebih afdal lah. Tapi bila dah masuk education, yes, education mesti have their own like ranking. So lecturer tu sendiri pun kena evolve. Jangan stop. Aku dah jadi lecturer, apa aku nak study. Maknanya dia kena upgrade lah. Dia kena upgrade. Dia mentality yang aku dah permanent, aku let down je lah. Itu yang masalah job. Bila dia let down, ilmu dia dah stuck. Sekarang ni kita software ke apa semua dah makin laju. So dia akan ketinggalan. So takut nanti dia akan jadi obsolete. Yalah. So kita pada lecturer ni kita sebenarnya takut kita obsolete sebenarnya. Kita takut kalau sekarang sudah dah faham macam ni, aku tak tahu macam ni. Kita akan jadi takut. So kita set mindset macam tu supaya kita akan sentiasa belajar. That's why we call it in Tibet lifelong learning kan. Tu je pentingnya benda tu. Itu pilihan dia. Experience lah. Experience. Betul. Bagi aku dalam industri kereta ni experience. Kan? Kadang budak yang lecturer yang tahap 3 pun lebih advance pada yang ada PhD pun semua. Bukan aku kata nak akademik tu tak bagus kan. Bukan aku nak set pada TVET. Kan benda tu ada nampak lah. Ya, betul. Faham. Itu topik lain kali. Yes. Topik lain. Okay. Alright, kita dah ke soalan penghujung. Kita tak adalah hujung sangat. Masih 80%. Okay. Ini untuk kedua panel. Siapa yang cepat, siapa yang ni kan. Apakah satu perkara yang pelajar animasi selalu fikir penting, tapi sebenarnya industri langsung tidak peduli pun? Sekejap. Sekejap, tengah rendering. Tengah loading semua kan. Soalan semula. Apakah satu perkara yang pelajar animasi ni fikir penting lah? Salah side mana, dalam teknikal ke, kreativiti ke, apa ke, tetapi sebenarnya dalam industri tak guna pakai. Contohlah, tak guna. Kalau side pendidikan, apa yang selalu pelajar-pelajar rasa benda tu penting gila kan. Jadi kalau masuk ke industri, contoh tak guna pun benda tu. Dia sebenarnya nak kata tak guna pun tak juga. Cuma pemikiran student tu macam mana dia nak sinkronaskan ni ilmu dia dengan bila dia masuk industri. Kadang rasa aku belajar macam ni tak ada pun dalam industri. Sebenarnya kita orang as a lecturer, kita persiapkan macam mana dia akan adaptable dengan company-company. Bila dia masuk lain, dia masuk agensi lain. So kita nak prepare dia orang ni cepat adapt. Dia bukannya aku ini syllabus ni mesti kau confirm masuk dapat tempat agensi. Tak macam tu, bukan. Cuma banyak-banyak syllabus ni supaya dia ready. Ini yang aku boleh adapt cepat. Contoh lah. Ini kelakar sikit lah. Kita mesti nak belajar dulu kan. Kalau budak kreatif ni nak masuk dalam bidang kreatif ni, ada matematik je. Contoh lah. Tapi sebenarnya belajar matematik. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Itulah yang aku nak nampak benda kan. Contoh kan. So dia fikir, pasal ada matematik pun nak belajar animasi ni kan. Nak belajar kreatif ada matematik ke kan. Selalunya budak kreatif ni memang kalau buat nombor ni dia kurang sikit lah. Takut lah. Dia takut. Itu pengalaman aku sendiri juga. Itu macam mana tu? Betul juga. Contoh macam saya dari kursus engineering. Dulu saya ada belajar. Jadi of course lah matematik tu memang diguna pakai. Dulu saya ada belajar juga cara nak manage projek. Daripada situ kita boleh guna ilmu tu untuk manage work kita. Untuk kita kerja yang complicated kita boleh breakdown jadi list yang supaya kita tak betul overwhelm lah. Kita dapat list senang sikit nak manage. Dia kesimpulan dia, matematik ni sebenarnya untuk solvekan masalah. Kita nampak dia pengiraan. Tapi sebenarnya dia guna pakai untuk semua kehidupan kita. Kalau kau fikir balik, kalau kadang-kadang benda tu anak-anak aku sendiri ajar benda tu. Betul juga cakap adik apa semua kan. Kita nak solve problem walaupun bukan pengiraan. Mungkin dalam proses bapak kita lah kot, itu bak sains lah kan. Bak sains dah kan. Okay, alright, nampak benda tu.
Okey, soalan seterusnya ini aku rasa lebih kepada pendidikan ni soalan ni. Jika anda boleh memberi satu nasihat lah, Ha. mungkin menyakitkan hati pelajar animasi tu, apakah nasihat tu? Nasihat tu mungkin menyakitkan hati pelajar tu. Apakah nasihat tu untuk the preparation ke studio animasi nasi? Nasihat satu je, sepanjang-panjang saya mengajar ni, Okay. first ialah jangan stop involve, jangan stop belajar. Sebab saya pun sekarang pun belajar lagi. Sebab bila kita stop belajar, bila kita sampai ke satu safe zone tu, kita akan tak payahlah benda ni sama. Bila dia jadi rutin macam tu, dia akan jadi satu toxic dalam hidup. Maksudnya dia tak nak involve pun sebenarnya. So, bila student ni, dia kena keep evolving, keep learning new stuff. Sekarang ni kita ada software-software yang kata boleh merealisasikan apa dia punya idea. So, rugilah. Saya rasa rugi kalau student macam anggap final project is their own final product. And then that's it. Bila dia pergi mana-mana company pun, dia just jual satu tu je. Aku pegang benda tu. So, jangan stop belajar. Jangan kata, this is enough. This is my peak now. There is no such thing like that. So, keep belajar, tambah ilmu. Jangan orang kata, ilmu ni tak pakai pun. Dalam engineering pun boleh apply juga kan. Contohnya project management. So, tak ada, dalam ni tak ada kuota ilmu tak berguna. Semua berguna. Macam mana kita nak apply je dalam hidup kita. Sakit hati tu belum. Tak sakit hati kadang-kadang diorang ni dah rasa pandai. Bila diorang rasa pandai, dia akan stop sampai situ. Saya jumpa ada je jangan stop student. Kenapa tak explore ni? Tak payah. Sebab dia rasa pandai. Kalau kita rasa pandai, kat luar tu 20 kali ganda pandai daripada dia. Kadang-kadang terlihat lah top student ni kan. Dalam kampus memang top student. Dekat luar kadang-kadang mengganggu je. Tak, ada lah benda tu ada lah kan. Betul, ada lah. Tapi budak-budak yang bisa-bisa yang cukup-cukup makan 2.7, 2.8, 2.5 ni tiba-tiba dah ada lagi. Itulah bila dia start rasa this is comfort zone already, habis. Mungkin environmental sama juga lah. Dia lebih pada industri yang kita tak tahu kan. Okey, balik pada soalan seterusnya. Sebelum kita minta student bagi soalan kepada kita. Student ni dia nak tahu soalan-soalan lebih pada industri ni. Dia nak preparation kan. Yang bayar tu Okey, betul atau tidak Noh? Ini nampak macam soalan industri. Industri animasi Malaysia mempunyai bakat bertaraf dunia. Tetapi mentaliti kerja masih menjadi cabaran. Aku sendiri pun aku rasa kalau bakat bertaraf dunia tu iyalah. Animasi-animasi kita kat luar negara kan. Japan pun dah tembus pun apa semua kan. Tapi dekat sini soalan dia, mentaliti kerja masih menjadi cabaran. Contohnya macam mana? Mentaliti lah. Dia macam 9 to 5. Student macam bekerja tu. Mentaliti rakyat Malaysia punya bekerja lah. Dia nak working hours je lah. Dia tak nak. Mungkin Sebab kita lah. student kan timing tu. Bukan fleksibel. Kita dah over dah. Sometimes macam Deadline. lajak kan. Mana general lah benda ni kan. Nak balik awal ke, satu hari tak nak datang kerja. Kan. Dia macam ikut keperluan juga. Kalau deadline tu dah tight, kena okeylah stay back sikit. Tapi tak benda tu efek ni tak tentang status animasi kita ni yang berkelas dunia ni. Efek juga, tapi kita kena maintain mental stuff tu. Kalau kita tak boleh bagi dia burn out. Itulah, dia kena balance lah. Work-life balance. Contoh kalau circle dalam studio ni, kerja adakah 24 jam ke, nak kejar deadline kan. Benda tu pun boleh efek pada generasi-generasi baru ni bagi aku. Macam aku cakap tadi dia on paper tapi kreatif kan. Tak cakap lah generasi mana kan, aku gentam lagi. Dia kecap
Dekat ni Alhamdulillah bagi saya sepanjang saya kerja dekat WOW dia masih work life balance lah. Company sendiri ada allocate macam 2 minggu sekali ada activity outdoor, semua staff boleh join. Dia kira guna waktu kerja kan. Betul lah. Nama Dia WOW tu Active. sebab dia tahu workflow animator macam mana kan. Dia dah lain macam dulu. Dia tak ada work life balance. Sekarang ni dia dah try to adapt work life balance kan. Dulu tidur bawah meja. Betul. Sama lah. Macam aku. 3 hari tak dalam studio. Betul lah. 3 hari kadang nak cahaya matahari pun tak tengok tu. Ya. Tapi time deadline dekat memang ada jugalah stay back. Yalah, normal lah tu. Selalu. Selalu. Jarang lah. Okay, alright. So, bagi aku benda tu sedikit mempengaruhi lah. Sebab bagi aku fleksibel jugalah dalam dunia, dalam industri animasi ni kan. Dia bukannya hari-hari kan nak kena ada projek apa semua kan. Tapi tengoklah projek tu dia bertaraf macam mana. Okay, ini untuk kedua-dua panel. Kan? Standby. Simple je, satu jawapan. Kan? Portfolio ataupun sijil? Portfolio ataupun sijil. Untuk masuk Pilihan. industri. Portfolio. Portfolio Sama. tu tak guna dia orang belajar. Dia orang belajar untuk buat portfolio. Dia belajar untuk portfolio lah. Dia belajar untuk buat portfolio. Tu sekarang No sendiri daripada set engineering. Macam mana dia develop portfolio tu no? Okay. Masa 2012 saya ada pergi job camp animasi daripada MDEC. Tu company tu nama CG Skill lah dekat Petaling Jaya. Adalah short course time tu saya belajar Maya. Sebelum ni saya belajar 3D dalam software SolidWorks dengan AutoCAD. SolidWorks tu dia ada limitation banyak constraint kan. Yalah. Bila masuk Maya kita boleh tembus ke apa besar kecil semua. So creativity must try untuk Maya. Boleh nampak masa depan lah tentu lah. Bila dah rasa boleh buat, so kita buatlah portfolio kita. Kita boleh nampak. Bagus lah no ya. Ada engineering sampai company yang besar sekarang kan. Engineering bahagian side mana? Mechanical. Diploma je lah. Saya tak semua degree, tak tahu kenapa. Normal budak budak kreatif, budak filem ke apa ke kadang ada SPM je. Itu yang TVET sekarang nak develop, nak iktirafkan dua orang ni sebagai ada diploma at least. Diploma Kemahiran Malaysia kan. Dari segi spek PT lah kan. PPA apa semua. So pilihan sama juga, aku pun sama jugalah. Portfolio lah. Kan. So tu aku cakap dekat student aku. Masa kamu interview tu, CGPA kamu letak tepi tu. Tunjuk portfolio atau kan kalau dalam bidang kreatif ni mesti dia ada ujian amali. Setengah company dia akan bagi satu task. Itu highlight kan tu. Sebab kreatif ni yalah kreatif lah, nak yang kreatif lah kan. Alright. So pilihan dia adalah jawapan dia adalah portfolio. Alright. So pelajar-pelajar yang dikasihi yang mana yang dengar hari ni, so tolonglah develop portfolio korang daripada sekarang. Alright. Okay. Untuk preparation kamu dalam studio animasi ataupun dalam industri. Okay, soalan terakhir sebelum kita beri pada pelajar-pelajar soalan kan. Soalan ni dia macam spicy lah. Dia sentuh personal sikit kan. Jika seorang ibu bapa berkata animasi dan multimedia ni bukan bidang masa depan. Kan? Sebab aku dalam dunia education ni aku tahu masa benda tu. Kan? Apakah jawapan yang jujur lah pada panel? Kalau fikir bidang sekarang ni, saya tak jangka pun dulu saya akan kerja bidang sekarang. Dulu pun company yang paling awal pun macam Philippine kan. Dan 2009 dia orang buat movie gang tu kan. So tu saya masih dekat University On tengah buat diploma. Tapi dalam tahun kedua tu terdetik juga macam nak tukar bidang. Bukan engineering ni high prospect apa kena ni. Tapi saya lebih suka melukis. Dari kecil suka lukis lah, anime. So cenderung ke arah creative industry sikit lah. Tapi Alhamdulillah lah ada company yang established macam Monster, WOW. So orang macam saya ni berpeluang nak kerja. So bila ada peluang tu kita cuba yang terbaik lah untuk jadi kandidat staff diorang. Itulah. Sebab dia kadang-kadang parent ni, dia mentality dia kan. Engineer kan. Doktor, lawyer kan. Bila dengar je bidang kreatif ni, sebab aku kadang-kadang
Yelah kita education ada roadshow kita kan apa semua kan. Tak nak lah kereta ni tak ada masa depan lah. Benda sekarang zaman AI kan. Buat apa nak belajar lagi kan. Ha. So pendapat kau dulu. Dia AI ni sebenarnya pun tool juga. Mm-mm. Dia sama macam software. Mhm. So bila kata kalau kita dia start diri lah kalau rasa sogok lah macam mana buku pun nota pun kalau diri sendiri tak nak start belajar memang habis. So kalau parent-parent pun kena tengok macam mana anak ni minat dia. Kadang macam parent ni dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia kan. Betul. Dia akan try jadi someone yang budak tu tak nak. So kena ada satu fahaman yang apa bidang yang dia nak ceburi tu kita try to support. And then tengok mana-mana bidang pun perlukan pengorbanan, perlukan orang kata satu dedikasi. Itu yang saya kata dedikasi tu macam bila dia letak aku minat ni, dia akan cebur diri dalam bidang ni, dia akan satu pass. Kalau 3D is a big tajuk, dia boleh jadi modeler, boleh jadi animator, dia boleh jadi. So the basic is, do you really like the one that you macam nak kecebur dalam bidang tu. Kadang-kadang saya terpaksa rasa mak saya suruh, saya terpaksa rasa saya nak ikut kawan. Habis. Aku pun ikut kawan. Betul, aku dalam budak kereta ni aku ikut kawan. Aku minat masak tau. Kulinari tau. Nampak tu. Aku minat kulinari sebenarnya sebab kan nak ikut kawan tau. Sampai sekarang lah. Tuhan dah susun cantik lah sebenarnya. Betul. Tapi itulah untuk bidang kreatif ni masa depan ada. So daripada aku belajar dulu aku start dengan animasi. Dulu tak ada animasi ni. Masa masuk multimedia dalam kurungan animasi. Itu orang kata pun dia animasi ni kan. First meletup masa tu Malaysian Friday. First animasi yang aku tengok 3D. Malaysian Friday. Rasa student Lingkup Wing buat benda tu. Chinese. So macam bestnya. Kan saya terdetik kan. Ini so, kalau kita kena ada disiplin lah. Maksud disiplin ni betul-betul kalau kita nak buat betul-betul biar sampai habis. Kalau kita nak belajar biar sampai habis. Nampak kau. Memang betul. Dia start daripada bawah. Walaupun orang kata apalah kau ada apa, jangan ni lah orang kata bila kita gagal tu kita jangan macam malas lah buat kan. Kita terus buat. Bila banyak kali gagal pun terus je buat. Bila orang kata disiplin tu kena ada. Jangan letak orang kata passion. Passion ni dia akan hilang, dia akan habis. Sebab dia punya motivasi dia hilang. Letak disiplin, dia akan sentiasa terus. Tapi macam mana kita nak? Contohlah satu situasi ni, anak tu minat kreatif. Okay. Bapak dia paksa dia juga masuk engineering ke law ke apa ke. Macam mana kita nak explain kan kat parent lah? Itu rasa tu kena macam saya cakap dah lah, kena pemahaman lah orang kata antara anak dengan parents kan. But it's tak guna pun kalau kita just push anak tu benda ini tak suka, end up dia pun suffer kan. Dia pun macam ini saya tak nak cakap benda negatif tapi kena pemahaman yang anak tu apa yang dia suka sebenarnya. Common sense parent lah benda ni kan. Common sense jugalah. Parent kena tahulah. Kadang-kadang zaman dulu kan. Zaman dulu kalau bapak je nak kerja, anak nak kerja, government, kerajaan, tentera, polis. Kalau tengok sekarang ni tengah viral Teach You Lesson. Teach You Lesson kan Korea tu kan. Tahu. Dia paksa anak dia masuk medik kan. Pada darah apa semua, makan pil semua. Itu tak nak dia suffer macam tu kan. At least kita bagi peluang. And then daripada peluang tu, dia akan sendiri. Contohnya saya masa belajar dulu, throwback sikit lah. Throwback sikit boleh. Science stream. Science stream. Memang orang kata biologi, fizik apa semua kan. Tapi bila satu part tu saya start sebab itu bukan minat saya. Tu kata tak apa kalau kau minat ni, aku nak tengok apa ni kau boleh buat. Kita tunjuk. Daripada kita diploma, daripada kita master. Ini alhamdulillah sekarang ni saya pursue PhD.
So dia nampak dia punya path tu ada. Kreatif dia jangan risau. Pendidikan pun ada dia punya path dia, industri pun ada dia punya path. Dia tak ada kata ini tak ada masa depan, ni tak ada masa depan. So, kesimpulan dia pada parent-parent yang akan menonton podcast kita secara YouTube tu nanti ni, dia kena kita sendiri kena menilai. Dan beri kebebasan. Dia kebebasan tu bukannya maksud dia terlalu bebas. Ya, Kan? betul. Melihat talent anak-anak kita lah. Alright, okay. Kita sampai ke perakhiran, ke muncak dia. Saya minta pelajar-pelajar boleh Sefikri boleh open dia orang punya mic untuk sesi soalan, komen ataupun sesi question untuk para panel. Okay, pelajar-pelajar ada soalan? Sama-sama. Apa nama kamu tadi? Okey. Saya ada soalan. Cik Noh. Apakah satu perkara yang pelajar sering anggap penting tapi sebenarnya kurang memberi perhatian oleh majikan? Contohnya, tapi kena dari apa tu, student tu sendiri apa yang dia rasa penting. Semula soalan dia macam mana? Dia seperti macam pelajar student dia fikir barang ini penting tapi sebenarnya majikan tu dia macam tidak kurang memberi perhatian. Maksudnya dalam industri animasi lah masuk awak. Ya, masuk. Okay, Noh. Dia macam soalan tadi juga, dia macam Soalan tadi kalau juga ada tadi. contoh, kalau ada contoh Contohnya macam mana? Contoh simple. Yang awak nak sendiri, awak rasa sendiri. Apa yang orang rasa dia penting yang tu. Pengalaman awak apa yang awak rasa benda tu penting, tapi apakah keperluan industri tu nak? Betul kan soalan dia? Ya. Kalau ikutkan banyak lah. Industri memang nak semua lah. Aku pula jawab soalan. Macam lesson nating. Maknanya mungkin daripada segi dalam education punya part, tapi benda tu penting dekat industri, betul? okay lah, contoh dalam portfolio diorang kan, diorang cuba tunjuk segala benda. Kadang-kadang diorang include benda yang tak banyak tapi tak penting. Kalau boleh kita nak portfolio tu simple. Macam kita letak best work kita dalam 3 ke 5 best work, atau jangan banyak sangat. So, kalau nak tunjuk screenshot monitor kita tu, kalau boleh kita kena letak caption lah apa yang kita cuba nak tunjuk. Jangan kita tunjuk banyak benda tapi kita tak tahu apa yang yang hiring tu tak tahu apa yang dia cuba tunjuk. Kalau boleh tu yang penting, kena ada curated sikit lah. Dia kena ada label, kena ada caption, thought process. Maknanya dalam portfolio awak tu kena ada labeling, kena ada detailing lah. Detail, and then jangan terlalu banyak. Dan bagi aku lah kan, maaf no, kalau kamu kena buat kajian sikit berkaitan dengan company tersebut. Ada company yang selalu provide pada identity 3D, ada yang 2D. Ataupun kamu punya jawatan tu lah apa yang kamu apply tu. Kamu kena buat kajian sikit. Alright? Okay? Terjawab soalan? Okay, soalan seterusnya. Ada lagi tak? Okay, alright. Salam. Cik Noh saja. Ya, boleh. Apa tu? Oh. Yang sakit hati lah. Bukan yang sakit hati, ni nasihat untuk belajar-belajar untuk bersemangat. Okey. Ini yang selalu saya buat. Okay. Dalam kitaran satu hari kita ada 24 jam kan. Kita ada 24 jam.
macam mana kita pick. Contohnya saya letak, okay, 1 jam saya fokus untuk contoh buat modeling, contoh. Okay. And then 1 jam saya buat lighting. Okay. Peruntukkan masa. Lepas 1 jam tu, pergilah pergi dengan kawan ke apa. At least 1 hari, you ada satu yang you betul-betul fokus. Spend 1 hour, betul-betul 1 hour. Jangan spend 1 hour dan left side hand, you have the handphone. Jangan. Offkan semua handphone, tutup semua kunci, awet biar tak tepi. 1 jam tu fokus. Apa you nak buat? Kalau 1 jam pun you tak boleh nak fokus, ini kan perlu 2 jam, 3 jam. So, 1 jam berkualiti that you can learn something from that 1 hour. InsyaAllah. Okay, alright. Berterima nasihat tu Ke ada nasihat lagi? Kalau saya bagi nasihat, awak sakit hati lagi. Okey, soalan seterusnya. Lagi 2 soalan saya nak. Cepat. Ada tak? Student, ada soalan tak? Lecturer ke? Lecturer ada join ni sesi ni? Tak apa, saya lah. Oh, okey. Ni Sir Sazwan ke? Saya. Daripada jauh saya tak nampak. Okey. Sir Sazwan. Okey, soalan. Kalau macam saya ke, boleh tak saya nak tanya tanya seorang tu, tanya 2 orang boleh lah. Okey. Boleh tak ada. Pengalaman yang biasa sekarang macam kalau yang mengajar, kemudian kan kalau macam industri tu, macam mana pengalaman yang paling orang kata boleh ambil pelajaran lah pada student ni? Mana jawab tu? Ada tak pengalaman ke? Okay. Tak kisah pengalaman apa ke? Tak kisah pengalaman buruk ke, manis ke. Macam tu saya start dulu lah. Okey, boleh. Contoh tadi kita ada dengar perkataan adaptability kan. So kita masuk dalam satu company ni, kita kena adapt dengan dia punya culture, dia punya art style dia. So kita kena, contoh kita dah ada satu style kan. Kalau kita masuk company lain, contoh kita dah, masa kita mula-mula masuk, kita guna pakai style yang sebelum ni 3D lah, realism. Lepas tu contoh tiba-tiba company tu nak shift ke stylized. So kita kena ada adaptability skill tu lah yang penting kat mana-mana pun. Lepas tu lagi satu dari segi collaboration antara staff kan. Setiap kita mesti akan berbincang dan ada perbezaan pendapat lah. Kita kena belajar terima pendapat orang lain dan tak semestinya semua pendapat kita akan betul lah. So kita tak boleh terlalu rigid lah ataupun keras dengan kita punya pendapat sendiri. Dia macam teamwork tu kena collaborate lah. Semua pendapat orang kita kena consider dan dari situ kita akan dapat kepuasan lah bila hasilkan suatu karya. Kita tak boleh kita je betul lah. Long? Ada? Bagi saya ada 2 perkara lah kat sini. Satu is be organised. Okay. Satu lagi orang kata team tu kena ada kerjasama. Okay. Be organised macam contohnya bila student ni bila dia buat kerja, naming convention tu kena betul. Dia jangan letak final. Sebab benda ni bila you dah dah jadikan rutin, bila you bekerja nanti, you punya work, tambah lagi 3D kan, dia work name convention tu betul-betul penting. Yang mana final, yang mana raw, yang mana orang kata previous 1, previous 2, date semua tu, itu semua penting. Jadikan dia satu orang kata rutin yang bila kita buat, kena organize. Create project folder. Mana dah tu texture, jangan letak kat desktop. Kebanyakan student saya tengok wallpaper is the icon yang kerja-kerja dia orang. Texture, ini texture mana, bila transfer ke file lain dah menggelabah.
So tak organize satu lagi Dalam model ada benda tu. betul. Dalam Ada. silibus ada Semua dah benda tu. tulis tu kan. Silibus ada benda tu. Yang kedua ialah collaboration macam apa ni, Seno cakap, kena ada kerjasama. Bila buat dekat final year project, kena ada team member yang buat modelling, kena buat texturing kan. Teamwork. So kena ada teamwork yang kata faham, jangan nak micro organize. Bila micro organize macam semua nak dia handle, nanti akan satu yalah drama-drama ni. Kita biasalah final year project, dia tak nak buat ni. So kena organize betul-betul. So team member dengan kena pilih betul-betul supaya tak bergaduh antara korang ni nanti. Itulah dua yang penting. Okay. Alright. Adakah soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak buat penutup. Saya. Okay. Okay, alright. Sila soalan. Last, terakhir. Ini soalan untuk Nolah. Okay, Cik Noh. Alright. Sebagai artis jadi director, apa cabaran yang dihadapi macam masalah jika bersebab model sebuah karakter? Cabaran dia, Noh. Awet ke? Tak kisah apa pun. Cabaran. Itu easy je, Noh. Makanan dia. Makanan kan, lah. Sebelum kita model karakter kan, kita perlu konsep art lah. Faham? So, bila konsep art tu penting lah. So, bila konsep art dah lock, so bila kita model tu, kita follow sebiji konsep art tu. Lepas tu kita review dengan director, okay tak model tu. So kadang-kadang boleh ada back and forth. Bila kita model tu, mungkin style muka tu tak sama dengan director nak. Cabaran-cabaran dia lah. Cabaran dia mungkin back and forth lah, ataupun itulah, bila kita dah buat penat-penat kan, kita bila dah penat, so bila kita dapat feedback kena banyak band, so dia akan trigger macam sikit lah. Tapi kita, yang tu yang kita kena, saya tekankan tadi, kebolehan untuk menerima perubahan dapat. So saya sendiri pun agak challenging juga benda tu. Kadang-kadang kita trigger sikit lah. Itu slowly kita kena accept lah. So Dia kena positif lah. Kalau tak positif, kalau dunia Jangan kerja, koyak lah. Koyak Yang Z cakap jangan koyak. ya, dia bukan work kita seorang, kita kena faham. Betul, kita teamwork kan. Apa benda pun kalau kata positif tu positif lah kan. Tapi kalau kata dah burn out tu susah jugalah nak positif. Okay, alright, ada soalan lagi ke? Saya tutup Okay, saya tutup soalan daripada pelajar-pelajar dan pelatih dalam bidang multimedia dan animasi. Alright, sebelum kita akhiri podcast kita pada episod yang keempat Activate kita hari ini, dengan hari yang mulia ni, saya nak sedikit nasihat lah pada panel industri kita dan panel education kita tak kisahlah orang nak highlight pada student ke, pada parent ke, siapa-siapa ke kan, ataupun dunia dalam industri sendiri, ataupun nak daripada pihak kerajaan sendiri ke, nak inovasikan dalam ekonomi animasi kita kan. Orang nampak dalam industri kan, macam Noh nampak, kita nampak ada start pendidikan kan. So nasihat yang rasa memang benda ni kadang-kadang boleh membawa lebih jauh ataupun boleh mengubah dasar ekonomi animasi. Pulang tak ada masalah. Ini pendapat aku je kan. Selalu. Okay, rasa macam sebelum ni saya ada jadi mentor. Satu sekolah ni dia ada inisiatif untuk buat dia punya animation hub sendiri. Kat Perlis. Polis Kat Perlis. Ujung. Ya, kat Ujung. 8 orang kat polis tu. 8 orang yang nak buat animasi tu. So, yang saya kagum ialah macam mana sekolah ni ada inisiatif sendiri untuk buat Sekolah biasa sekolah biasa. SMK biasa lah. Ya, sekolah biasa. Saya pergi Mahawangsa punya sekolah dekat Perlis tu, SMK Mahawangsa.
So cikgu tu sendiri bagi inisiatif untuk bagi satu pendekatan, and then dia punya ikon dia ialah Jenali sebenarnya. Oh. Dia betul-betul minat Jenali, cikgu ni. So dia Jali buat kena satu take hub, note tu. dia buat satu hub animasi di mana dia kenalkan student-student yang form 3, form 4 what is animation. Tapi it's a good opportunity because kalau kita buka pendedahan ni pada awal, pada sekolah-sekolah ni, dia orang dah ada mindset untuk buat animasi tu sendiri, untuk buat create IP tu sendiri. So saya harap benda ni bukan saja di sekolah dekat Perlis ke, sekolah dekat Johor ke kan. I mean like education boleh try to step in and then give macam satu pendedahan macam dalam syllabus ke, dalam kurikulum. Betul. Supaya dia orang ada satu kata ialah pembukaan minda tentang animasi ni. Sebab kalau berbalik kepada SMK yang ada special need ni. Dia sekolah biasa je sebenarnya. Kalau bagi aku lah, kalau kata contoh kan special need sekarang ni, dia orang lebih provide kepada kemahiran kan. Betul. Program macam bakery, culinary, apa semua. Tak salah kita letakkan yang simple basic untuk animation punya. Ya, betul. Banyak je aku tengok budak-budak yang kat autism lah kan. Yang pengalaman aku sendiri lah. Kan? Ada seorang pelajar aku dekat before that ni, yang special ni, dia memang power gila weh nanti. Dia masuk multimedia, mungkin dah salah sikit lah program tu kan. Tapi tak ada masalah, benda tu related jugalah kan. Memang dia advance gila dalam buat tu. Aku sokong mungkin pihak kementerian sini tak dapat terima apa pandangan daripada Along kan. Segi prospek pendedahan awal kanak-kanak ni, macam mana nak develop animasi selain pada orang menonton kan. Sama-sama sama AI kan. Betul lah. Okay, Long, terima kasih Long. Sama. Nasihat, tak kisahlah, nasihat daripada segi ekonomi animation kita ke, industri ekonomi ke, daripada segi student-student yang akan dalam dunia industri nanti incoming kan, kita tak tahu. General. Masih ada, kalau betul-betul minat teruskan. So, contoh kalau kita ada enroll mana-mana kelas ke ataupun lecturing ke, kita follow lah apa yang pensyarah kita ajar. Kalau kat rumah pula, kalau kita ada masa, kita boleh at least, kalau ada masa sehari, kita boleh explore satu video. So kita akan tambah knowledge kat situ. Tapi kita pun perlu ada aktiviti lain juga kan, macam social, entertainment semua kan. Saya sendiri pun tak dapat hari-hari nak always cari benda baru untuk belajar. So bila ada peluang tu, kita cuba selit dalam kita punya rutin lah. Kita akan keep growing lah, kita tak stagnant. Sebenarnya kita ni, aku terfikir lah sebelum tambahkan podcast ni, kita ni sebenarnya dah terdedah sebenarnya dalam animasi, cuma kita tak sedar. Kau ingat balik tak Long, kalau Noh kan, zaman sekolah buku kan, kita lukis flipbook kan, stop motion kan. Kita tak sedar benda, kita tak tahu benda tu. Benda tu sebenarnya animasi kan. Stop. Aku pun kalau mengajar dulu modul multimedia ada bus animasi. Kan tak ada keluarkan asing kan. Aku ni pun start ajar budak-budak start stop motion. Dan aku sendiri juga aku suka konsep stop motion. Kan? So benda tu macam Along cakap lah, kita beri pendedahan kepada peringkat awal. Alright. So apa pun terima kasih kepada Noh, Along, pada pihak Wow Animasi, daripada Along sendiri, pada wakil pada MMU, yang kita tahu MMU ni adalah satu universiti yang melepori dunia kreatif kan. Alright. So terima kasih. Iaitu saya ucapkan terima kasih pada pelajar DIM ni, Diploma Interaktif Multimedia, daripada PBNUC sendiri, dan juga pada lecturer-lecturer dan wakil-wakil pada technician production. Terima kasih, dan kita jumpa pada next episode yang lebih menarik, yang lebih merangkumi berkaitan dengan remaja dan education. Terima kasih. Bye.
Terima kasih student semua. Terima kasih, sir. Okay, alright. Alright, terima kasih semua. Okay, sir. Baik, sir. Baik, sir. Terima kasih, sir.